Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari atau pagi lah bila-bila korang tengok video ni. So saya Muhammad Azimullah. So hari ni saya akan buat sharing sikit pasal FB Ads, kita punya modul training. Kita akan pecahkan setiap session ni dalam lebih kurang dalam 5 ke 10 minit lah. So apa yang saya nak share hari ni ialah first overview dulu apa yang kita nak share tentang FB Ads ni. So first kali saya buat overview dia ialah dalam FB Ads, okey, ataupun apa-apalah internet marketing, dia ada dua segmen yang kita kena cover. Nombor satu art dia, nombor dua is a science. Okey, so art of FB Ads atau internet marketing, nombor satu art dia ialah copywriting. So saya bagikan dia ada art and dia ada dia punya science. Okey, so ada dua part tu. So the art of internet marketing usually dia akan masuk dalam copywriting yang saya selalu short form sebagai CW. Okay, so that is the art of it lah. Yang ni dia macam kena ada inspiration, walaupun ada tips-tips untuk kita naikkan inspiration copywriting tu, tapi the art of it is copywriting. Nombor satu. Nombor dua is gambar-gambar. Ini yang saya nak bagi just the art and science of FB Ads. So nombor dua gambar. So gambar ni macam-macam lah bawah dia. Is how you lay out the gambar, komponen-komponen apa semua. Yang ni pun kita akan go through one by one. Yang ni pun kita akan go through one by one. Copywriting and gambar. Ini actually separate module dia. So there's the art and the science of Swan. So dalam science pula, dalam science we have our targets. Okay, target. Okay, and then we have dalam target ni we have our audience lah. So siapa audience kita? Okay, so we have targets and audience. So there's a two sides of FB Ads, the art and the science of FB Ads. So number one, the art tu is copywriting dan gambar. The science tu kita buat targeting dalam tu, and then kita buat audience, and then kita boleh juga kita letak placement of the ad, and kita boleh letak analysis. So all of this we can go through one by one. Alright, so there's two sides of that as I mentioned before, art and science of FB Ads. So yang ni semua kita akan cover dalam our next module. Alright, so that is number one. Okay, so the art and science in internet marketing juga, in what we have to cover juga ialah product. Okay, dia lebih senang menjual produk yang orang nak, daripada kita jual produk yang orang tak nak, orang tak tahu, orang tak kenal, orang susah nak membeli. So produk juga adalah sangat penting, okay, bila kita start dalam FB. So dalam produk ni kita nak cari produk kita apa USP produk kita, ataupun unique selling proposition. Okay, mesti ada. Setiap produk kita mesti ada satu USP. Mesti ada benda yang membuatkan orang nak membeli produk kita. Apa yang membuatkan produk kita ni jadi unik. So USP itu nombor satu. Okay, nombor dua, produk tu mesti menyelesaikan masalah. Ingat saya tulis. Okay, menyelesaikan masalah. So masalah apa yang produk tu selesaikan? Okay, contoh macam kalau kita demam, kita beli ubat. Okay, so ubat tu menyelesaikan masalah demam tu. Kalau kita lapar, kita pergi makan. Alright, so makan tu menyelesaikan masalah lapar tu. Okay, atau kalau macam dalam kes Dr. Azimov ni, kalau kita contoh sakit sendi, kita ada produk-produk yang boleh menyelesaikan masalah sakit sendi tu. Okay, so masalah apa yang kita cuba selesaikan? So itu yang nombor dua. Dan produk kena ada USP, produk kena ada menyelesaikan masalah. And nombor tiga, apa juga yang kita boleh buat ialah bila kita pakai produk tu dia rasa lebih. Sebagai contoh, kalau dia ambil facial dengan kita, dia rasa lebih cantik. Dia makan kopi tenaga sebagai contoh, dia menambahkan tenaga, dia dapat benda yang lebih. Okay, apa yang dia dapat? Okay, so apa kelebihan dia yang dia dapat? So kelebihan yang kita boleh bagi kepada customer tu. Okay,
Okey, tiga-tiga ni dia bercanggah tak dengan each other? Dia tak bercanggah tau. Maksudnya tiga-tiga ni dia akan menjadikan produk tu lebih senang dijual atau lebih senang kita nak marketkan produk tu. Dalam FBS atau apa-apa internet marketing, at the end of the day, apa yang kita nak buat ialah kita nak menjual. Okey, kita nak menjual, tapi kita nak menjual tu kita tak nak hard sell, kita tak nak macam tekan belilah tak. Kita nak lebih kepada sharing. Okey, look, produk ni kita ada produk ni boleh buat macam ni. Okey, atau produk ni kita boleh share, atau produk ni kita buat banyak sharing atau banyak content. So dia tak banyak sangat push untuk sale, dia lebih kepada kita share. Okey, produk ni kita boleh kalau makan, atau produk ni kita ada ingredient ni yang boleh menyebabkan ini. Okey, so tapi kita pulang kepada cik, saya cuma just sharing the produk. Kalau cik rasa produk ni sesuai untuk cik, why don't cik try dulu. So itu yang kita nak, itu target yang kita nak. Alright, dia lebih kepada content atau lebih kepada influence, lebih kepada kita sharing je information tu daripada kita menjual. Okay, so ini three overview yang kita akan go through one by one in the next video. So yang ni yang kita akan set dululah. Okay, so itu je untuk the first video. Thank you very much for joining us, and I see you in the next video. Thanks.